Kuis Tajwid Part 9. Jawab dulu, baru semak jawapan. Jom kita mulakan. Soalan yang pertama. Apakah nama bacaan pada kalimah yang bergaris? A. Bacaan Alif Lam Qamariyah. B. Bacaan Alif Lam Syamsiah. Jawapannya A. Bacaan Alif Lam Qamariyah. Seterusnya, berapakah jumlah bacaan mad asli dalam ayat di atas? A. 2. B. 3. Jawapannya A. 2. Seterusnya, apakah hukum tajwid bila berhenti bacaan pada hujung ayat yang ketujuh? A. Bacaan mad arid li sukun. B. Bacaan mad iwad. Jawapannya B. Bacaan mad iwad. Seterusnya, huruf qaf yang berbaris sukun perlu dibaca dengan lantunan. A. Betul. B. Salah. Jawapannya A. Betul. Seterusnya, apakah hukum tajwid pada kalimah yang bergaris? A. Izhar halki. B. Izhar syafawi. Jawapannya B. Izhar syafawi. Selesai 5 soalan untuk kuis kali ini. Dapat berapa betul? Kongsikan di ruangan komen. Jangan lupa like dan kongsikan video ni kepada seseorang.